Assalamualaikum semua. Pada hari ketujuh ini kami meneruskan kembara umrah kami dengan menziarahi di sekitar Madinah. Setelah selesai bersarapan di hotel, kami bergerak menuju ke Masjid Quba yang terletak kira-kira 3 hingga 4 kilometer dari pusat bandar Madinah. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibina dalam sejarah Islam semasa penghijrahan baginda dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW juga sering mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu, sama ada berjalan kaki ataupun menunggang kuda. Rasulullah SAW bersabda bahawa sesiapa yang bersuci di rumah dan kemudian solat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya seperti mengerjakan umrah. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sekarang kita berada di dalam ruang solat utama. Subhanallah, sungguh luas, bersih dan sangat tenang. Di dalam masjid ini jemaah akan solat sunat, berzikir dan membaca Al-Quran. Setelah menziarahi Masjid Quba, kami bergerak ke Syarik Kurban dengan menaiki Uber. Kos ke Syarik Kurban dari Masjid Quba menggunakan Uber adalah 13 rial. Di sini juga terdapat kedai yang menjual barangan seperti di persekitaran Masjid Nabawi. Di Syarik Kurban terdapat restoran yang menyediakan nasi yang berasaskan ikan. Inilah dia rupa nasi ikan. Ianya dihidang bersama dengan nasi kapsa ataupun nasi putih. Istimewanya ikan ini, ianya digoreng dengan minyak yang telah ditabur dengan rempah. Setelah selesai makan tengah hari, kami bergerak pulang menuju ke Masjid Nabawi dengan berjalan kaki. Di sebelah kanan kami adalah Masjid Bilal. Di kawasan ini adalah kedai serba 1 rial. Di sini sesuai untuk membeli pelbagai souvenir untuk dibawa pulang.
Pada sebelah petang setelah solat asar, tiba masanya untuk menziarahi Raudah. Untuk menziarahi Raudah, jemaah terlebih dahulu perlu membuat tempahan dengan menggunakan aplikasi Nusuk. Anda dinasihatkan untuk datang awal sebelum tiba waktu booking untuk beratur terlebih dahulu. Beginilah perjalanan masuk ke Raudah. Salah satu tips untuk masuk ke Raudah ialah booking time slot 30 minit sebelum solat maghrib.